Menjelang minggu kedua Ramadan, wanita matang jangan kejar sempurna. Jom bawang. Tak kena seharian merana, berbuka berlebih ke pagi, tersiksa makanan dikawal tapi hati goyah. Mana yang baik, mana musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang. Okey, menjelang minggu kedua Ramadan, selalunya badan kita sudah mula terbiasa dengan rutin baru. Apa rutin baru kita ni? Ialah bersahur, berpuasa sepanjang hari dan berbuka puasa. So jadi aturan pemakanan yang berubah ini dah mula badan kita faham, mengikut ritma badan. So gejala awal Ramadan yang orang biasa rasa pada minggu pertama, which is pening, lesu, marah, perut tak menentu, biasanya akan mula reda. Jadi dalam minggu ini juga, badan kita sudah tidak berada dalam mood panik macam awal puasa. Ia bukan berada dalam zon starvation ataupun kelaparan. Dan juga kita tidak berada dalam zon preservation, iaitu preservation energy ataupun menyimpan lemak semata-mata. Ia mula masuk ke fasa pemulihan, recovery. Sebab makanan masih diterima, cuma dalam selang masa yang tertentu. Maksudnya badan kita tahu yang kita masih lagi menerima makanan. We are not starving, kita tidak kelaparan, macam tu. Dan ini kita kalau nak faham lebih lanjut boleh tengok ke dalam video shorts yang pernah saya buat dulu tahun 2021. Apa akan jadi, apa yang berlaku semasa kita berpuasa. Dan di sini saya ingin berpesan yang I think it is important, penting untuk wanita matang. Jangan kejar sempurna, jangan kejar kesempurnaan. Minggu kedua ini adalah masa untuk kita susun yang asas supaya badan kita tak habis sebelum Ramadan habis. Saya sendiri rasa benda ini dengan jelas pada awal Ramadan hari tu. 3 hari berturut-turut saya kena sakit kepala, bermula dengan hari pertama. Masuk tengah hari je saya dah mula sakit kepala dan ia berlarutan sehingga hari ketiga. Sakit dia berdenyut-denyut, bukan sakit yang kuat, tapi berat di kepala, belakang mata. Dan sekitar kawasan tempel ataupun sebelah dahi ni. Saya rasa besar kemungkinan sebab coffee withdrawal ataupun melawan ketagihan kopi. Jadi sebelum Ramadan, saya memang biasa minum kopi pada waktu pagi, mid morning and tengah hari. So saya ada 3 kali. Sikit, banyak, macam tu. So bila masuk Ramadan, saya berhenti terus. So saya, orang kata cold turkey, stop terus. So jadi badan saya jadi macam protes dan sakit kepala tu keluarlah sebab itu adalah salah satu tanda withdrawal. Saya perasan satu perkara yang sangat kena dengan wanita matang. Saya rasa masa pengambilan suplemen saya tidak tepat. Saya ambil semuanya pada waktu pagi, tetapi perut saya tidak boleh terima. Ini bagi saya memang menyentak perasaan lah. Sebab dulu tahun-tahun lepas, saya okey je buat macam tu. So, saya boleh ambil suplemen pada waktu pagi, sekali ngap je. Tapi sekarang tidak boleh. Badan macam bagi signal, cara lama dah tak sesuai. Pada waktu malam berbuka puasa pada hari ketiga, saya ambil sedikit teh. Sekadar dapat sedikit kafein untuk meredakan withdrawal effect saya kepada kopi. So, coffee withdrawal, kita ambil teh ada kafein. So itu kalau konsep homeopati similia similibus curento. So saya ambil benda yang sama yang menyebabkan saya sakit untuk counterback withdrawal effect of coffee coffee withdrawal tu. So dan untuk suplemen pula saya ubah cara. So saya alihkan pengambilan suplemen pada waktu berbuka dan bukan lagi pada waktu pagi. Walaupun pagi saya tetap ada ambil tin 2 jenis, saya ambil Immunomix dan juga magnesium. Tapi selebihnya saya buat pada waktu malam. Dan sahur saya biarkan ringkas dan lebih mesra perut. Bila saya buat perubahan kecil itu, saya rasa badan saya boleh bekerjasama. Bila masuk minggu kedua, saya selalu pesan, kita tak perlu tambah banyak. Kita cuma perlukan sistem sokongan yang kecil
yang betul-betul menyelamatkan wanita matang, iaitu tidur, sahur dan cara berbuka. Okey, kita pergi yang pertama. Yang pertama adalah tidur. Tidur tidak semestinya panjang, lama 8 jam begitu, tetapi perlu dijaga kualitinya. Jadi bila tidur kita terganggu, esoknya kita punya emosi memang senang koyak lah. Jadi cukup kalau korang pegang satu perkara. Tetapkan satu waktu, tutup skrin, tutup lampu. Selepas tarawih, yang korang boleh cuba kekalkan. Kalau tak mampu tidur awal, buat rutin pendek sebelum tidur. Kurangkan skrin, minum air suam, berzikir, buat pernafasan perlahan. Ini bukan leceh. Dan ini bukan drama, ini cara badan untuk turunkan gear. Ini cara kita bantu sistem badan kita jadi lebih teratur. So, satu lagi perkara pasal sahur. Kalau boleh, lambatkan sahur. Lagi afdal ataupun lebih baik kita sahur hampir dengan waktu subuh. Bukan pukul 3 pagi dah terjegat bangun. Kesian kan wanita matang. Nanti tidur makin terganggu, esok jadi cepat letih dan emosi pun mudah tersentuh. Kalau korang risau, tak sempat, buat cara yang lebih mudah. Siap-siapkan benda-benda ringkas sebelum tidur. Jadi bila bangun, kita tak kelam kabut. Sahur tak perlu banyak, tapi biar ia menyokong badan. So yang penting korang tidak mengorbankan tidur semata-mata untuk jadi sempurna. Yang kedua, sahur. Sahur bukan sekadar mengenyangkan. Dalam minggu kedua sahur yang betul akan menentukan sama ada petang kita stabil atau petang kita bergelut dengan what else? Emosi, lapar. Bukan maksud tak lapar langsung. Kita tetap akan lapar, tetapi sekurang-kurangnya kita tidak pengsan lah ataupun hancur gitu. Kita boleh kekal okey, secara emosi, secara fizikal dan kita boleh kekal happy. Pegangan yang paling mudah, kita kena ada protein, ada serat, ada lemak baik. Tak perlu sempurna, yang penting sahur itu menyokong badan. So kalau sahur terlalu manis ataupun karbohidrat ringkas semata-mata macam contohnya korang makan roti putih. Biasanya waktu petang tu, tak payah petang lah, tengah hari pun dah memang akan jadi cepat lapar, cepat penat dan emosi memang mudah ke laut. Dan satu lagi benda yang praktikal untuk wanita matang, kita kena pandai menyambil. Sebelum pergi masjid untuk tarawih, kalau perlu masak nasi, masak dulu. Kalau nak masak lauk, keluarkanlah awal bahan-bahan yang nak digunakan. Kalau boleh buat meal prep yang ringkas supaya waktu sahur tak jadi kelam kabut. Contohnya, masa kita sebelum kita mempersiapkan makanan untuk berbuka, kita dah ada makanan yang disiapkan untuk sahur. Tak payah masak, just prep it. Contohnya ikan, kita taruh kunyit. Ataupun ayam kita taruh dengan oyster sauce ke apa ke. Kan banyak cara-cara untuk buat meal prep. Bila kita tidak betul buat meal prep ataupun persiapan, so kita akan cenderung buat pilihan makanan yang ringkas, mudah, cepat tetapi tidak menyokong. So sahur penting, kena plan, kena rancang sahur kita. Yang ketiga adalah cara berbuka. Berbuka kita kena berhemah, okey. Supaya badan kita tak kecundang lepas makan. Biasanya lepas makan bertambah segar kan. Tapi boleh jadi kecundang lepas makan. So berbuka sepatutnya buat badan rasa lega. Bukan lesu ataupun mengantuk. Prinsipnya mudah. Mula dengan perlahan, air dan sedikit makanan. Kemudian barulah makan makanan yang utama yang sederhana. Contohnya lepas berbuka kita minum air, makan kurma, jamah sikit apa benda protein yang ada sikit, lepas tu pergi solat. Lepas tu baru kita makan yang proper. So bila makan, jangan kita terlalu laju, jangan makan terlalu berat. Sebab kalau kita buat yang tu, kita akan mudah tewas selepas itu. Itu mengantuk, terasa berat. Tenaga untuk ibadah pun
mula hilang. Dan satu perkara saya nak ulang pada minggu ini. Emosi itu bukan sikap. Bila wanita matang rasa cepat tersentuh, cepat gelisah atau cepat nak nangis, banyak kali itu adalah kerana gabungan tidur yang tidak stabil, gula dalam darah yang turun naik, hormon yang berubah, beban mental yang bertindih. Jadi jangan rasa tambah bersalah. So don't feel guilty if you have those emotions. Korang rasa tu, korang jangan rasa bersalah. Dalam Ramadan, kita bukan cari rutin yang sempurna, kita cari rutin yang menyokong supaya badan kita tak koyak. Kalau mahukan contoh menu wanita sibuk, cukup pegang yang ringkas. Sahur pilih 1 telur dengan timun and a bit of nasi. Saya orang makan nasi, saya bukan orang yang makan roti ataupun yogurt dengan oat kacang. So those are proteins, but if you want to put high karbohidrat pun boleh. Ubi warna purple tu pun boleh. So you can add that ikan, ayam, sikit nasi dan sayur ringkas. So berbuka pula contohnya kita air dan kurma, solat dulu, makan menu utama sederhana, lebihkan sayur-sayuran dan juga protein. Karbohidrat tu okey, tapi jangan mula dengan karbohidrat dulu. Sebab selalunya lepas tu, you mula dengan karbohidrat, mula dengan kuih, lepas tu gagal lah, daripada 1 jadi 5. So, start dengan benda yang selamat. Okey, itu je. Saya harap banyak membantu untuk minggu kedua. It is a long process, ada lagi 2 minggu, 2-3 minggu untuk kita jalani. Saya tutup dengan ayat ni. Kita tidak perlu kejar sempurna. Kita cuma perlu susun yang asas dan menjaga diri dengan cara yang boleh kita buat. Why?